Assalamualaikum bangsa-bangsa Johor. Okey, ada apa hari ni dekat ADS? ADS hari ni dapat satu customer Singapore. So, customer ni gunakan servis kita orang two-way transfer. Pick up Singapore, drop off dekat Melaka. Dan pick up Melaka, drop off dekat Singapore. So, kita tengok je lagi dekat Melaka, kat mana hotel yang kita turunkan dia orang. Dia cantik sekali, dia juga pandai mengaji. Sekarang kita dah sampai dekat R&R Pago. So customer dia request dia nak sarapan pagi. So kita layankanlah sekejap. Sekali lewat depan rumahku, ku tegur dia malu sambil menunduk dia tersipu. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Hilton Hotel dekat Bandar Hilir Melaka. So customer pun dah start check in. Kita turunkan lagi sikit. Lepas tu kita tunggu untuk ayahan. Nanti kita pick up lagi. Aduh manis. So untuk korang warga Johor, warga Singapura yang nak jalan-jalan, nak siap driver kereta selesa, jangan risau, boleh contact kita orang kat nombor bawah ni. Kita orang boleh layan korang. Nak pergi Cameron boleh, nak pergi Genting boleh, semua kita layan. Duduk adu jamilah dia